Mau pujuk kamu saya yang payah. Balik-balik dia bilang rindu sama kamu. Pikiran melayang macam tinggi langit. Bagus nih buat kerja. Kan? Ya, lalu kita nampak. Selalu masuk kampung nih. Selalu masuk kampung ya. Orang-orang kampung kenal kan ya. Bagi ceramah ya. Lihat Nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. PAS menyatakan penghargaan kepada pengundi Sabah yang memilih calon Perikatan Nasional Dato' Ali Akbar Gulasan di Dewan Undangan Negeri Karambunai pada pilihan raya negeri ke-17. Setiausaha Agung PAS, Dato' Seri Tafidin Hassan berkata, kemenangan itu mencerminkan penerimaan majoriti pengundi terhadap calon PN di kawasan tersebut. Kemenangan itu menurutnya menzahirkan keyakinan rakyat Karambunai terhadap kemampuan wakil rakyat baharu itu untuk terus berbakti kepada penduduk setempat tanpa mengira latar belakang. Jangan kita anggap bahawa kita menang kerana kita kuat. Senjata kita ampuh. Tentera kita ramai. Petugas kita kuat. Berapa banyak Allah Ta'ala kalahkan kumpulan yang ramai bila rasa bangga dengan kekuatan kita, kita lemah bergantung dengan Allah Ta'ala. Kerana tabi'i manusia, bila kita sikit, kita kuat bergantung dengan Tuhan. Bila kita ramai, kita rasa kita mula rasa kuat. Inilah yang berlaku dalam beberapa siri peperangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebagaimana peringatannya, Allah Ta'ala kadang-kadang silih gantikan kemenangan dalam perjuangan ini supaya kita menginsafi apa yang sedang berlaku dan apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat dan sejarah yang dulu. Firman Allah Ta'ala, yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mislu. Kalau kamu derita dalam perang Uhud, mereka juga derita dalam perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian Allah silih gantikan di kalangan manusia. Hendaklah perkukuhkan sah perjuangan, perkukuhkan di setiap kawasan masing-masing. Kita perlu peningkatan jentera, cawangan-cawangan keahlian di semua kawasan supaya kawasan kita tidak masalah dalam zon yang kita nak menang. Maka kerana itu semua unit, semua cawangan, semua UDM mesti diperkasakan.